Assalamualaikum and welcome back to my channel. As the title, hari ni aku nak buat Shopee haul untuk puasa, raya, barang keperluan anak-anak dan juga hadiah untuk anak-anak buah aku. Birthday dorang bulan 3, so aku dah start beli hadiah lah untuk dorang. Sebelum tu, aku nak minta maaf dulu sebabnya aku punya muka tengah breakout. So ada beberapa pemandangan yang tak menyenangkan lah. Harap faham. Macam yang korang tengok, parcel ni banyak gila ya. Hampir sama tinggi dengan aku. Aku tengah duduk kat bawah ni, kat lantai. Parcel ni tinggi. Banyak gila parcel. Tak silap aku ada 13 parcel ke 12 parcel. Okay, tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Aku akan mula dengan parcel yang comel-comel dululah. Parcel yang ini, okay, ini barang keperluan anak. Aku beli barang ni sebab dah nak habis. So aku restock. Ini dia minyak telon babyku. Aku ada beli minyak telon yang lain sebelum ni, tapi not my favorite. Aku tetap suka yang ini. Husband aku pun suka yang ini. Bagi aku okey lah. Dari dewasa ke baby boleh pakai. Satu family boleh pakai. So aku beli terus yang besar punya. Memang jimat. Next, inilah parcel yang ini. Ini hadiah anak buah aku, topi Adidas. Ini biasa je lah. Next parcel, buka yang ini lah. Ini apa? Oh, okay. Ini baju anak aku. Dress ke romper? Aku lupa lah. Macam romper. Oh ya, yeah, romper. Dress lah. Oh ya, yeah, romper. Dia nampak macam dress lah. Cantik. Boleh pakai untuk raya. Dia sekali dengan ni apa? Headband. Ini aku ambil saiz 3 ke 6 bulan. Seterusnya, ini berat. Aku rasa aku tahu tu. Ya, betul. Betul. Aku tahu. Dah lah ni. Asyik lalu dekat FYP aku je. Aku pun tergugat lah iman. Tengok. Lagi-lagi nak puasa ni kan. Memang selalu kalau pergi bazar tu cari air ni. So aku belilah. Buat sendiri kat rumah. Aku beli 888 Thai green tea dengan Thai tea. Minumlah pos-pos dekat rumah. Lepas tu dia ada bagi ni. Aku tak tahulah ini air apa. Oh, Blue Ocean. Dia bagi free gift satu sachet Blue Ocean punya air. Dan juga pamphlet. Inilah Blue Ocean yang ni. Next, aku nak buka yang mana lah. Buka yang ni lah. Yang ini aku rasa aku tahu juga apa. Ini untuk bulan puasa ya. Persediaan bulan puasa. Kita beli awal tak kalut. Kurma ajwa.
tak silap aku, dia ada banyak kategori kat sini. Kategori Kenapa kamera aku tak fokus? Tolong fokus. Ada AA, Jumbo dengan VIP. Tak silap aku beli yang AA punya size. I don't know. Aku harap okey lah. Nampak macam okey, bersih. Aku suka kurma ajwa sebab dia moist. Kan ada kurma kering dengan kurma basah kan. Aku suka kurma basah. Dan aku beli dekat seller ni juga adalah biji chia seed. Chia seed ni dia macam bagi kenyang lah. Dia superfood, berkhasiat tinggi, penuh dengan antioksidan, membantu penurunan berat badan ya, mengurangkan risiko penyakit jantung, mengurangkan kandungan gula dalam badan, meningkatkan kesihatan tulang, mudah dan cepat untuk disediakan sebagai makanan tambahan. Yang ini kau ambil 1 sudu setiap hari, kau rendam dalam 1 gelas air. Ataupun kalau kau suka makan oat, so kau boleh tambahlah dekat kau punya oat tu. Benda ni mengenyangkan juga dia macam oat, mengenyangkan. Next parcel yang ini. Apakah ini yang panjang-panjang ni? Ini aku tak ingat apa benda. Beli tripod baru. Sebabnya kalau aku nak buat video kat rumah mak aku tak ada tripod. Semua tripod dekat rumah mertua aku. Aku tak bawa satu pun dekat sini. Yang ni aku buat video pun aku guna mak aku punya tempat letak handset tu. Ini dia. Sebab aku tengok ramai star famous dia pakai tripod macam ni. So aku pun terpengaruh lah. Warna pink. Kotak dia warna pink. Wow, dia ada bagi siap dengan bag dia. Dia ada bagi ni manual. Dan wah, kau selfie. Next parcel yang ni lah. Kita buka yang ini. Ini besar ya. Ni aku tahu apa. Ini hadiah untuk anak buah aku. Dia balut 2 lapis you. Nampak. Warna pink. Wow. Busha. Melody with strawberry. Comelnya anak buah aku dia tengah gila kata Melody, kata bapaknya lah. So aku pun mencarilah Melody punya kata ni. Kata apa? Patung. Next, aku nak buka yang ini. Ini duduk. Sini dia lah. Duduk sini. Tak boleh duduk. Ini aku tahu apa juga. Wow. Aku beli banyak gila. Boleh buat stok tahun depan ya. Otak dia pun eksklusif you. Buka ya. Begini Rainmakers. Sampo raya. Aku borong sampo raya dekat seller ni. Okay, aku tunjuk satu-satu apa aku beli. Ini aku beli ke? Oh ya, aku beli.
Lupa. Guys, so sorry. Ni aku beli. Ini sampo raya eksklusif ya. 1, 2, 3, 4 sampo raya eksklusif. Ni untuk aku beli 4 je sebab nak bagi untuk ibu ayah aku dengan mertua aku. So ya, diorang punya eksklusif. Aku tunjuk kenapa eksklusif. Aku buka satu lah. Color biru. Why eksklusif diorang punya macam ni. Lepas tu kat belakang yang ni ada ni klip ni. Kena buka. Dan tada! Ada 3D. Letak duit raya dekat dalam ni. Dia ada 2 jenis. Ada yang ada muzik dengan tak ada muzik. Aku ambil yang tak ada muzik. Cukup lah. Legit. Next. Oh, banyak gila. Ini apa? Ini aku tak beli. Ini aku dapat. Dia bagi gift. Ini dia bagi. Dia bagi 2 pack. Plus this one. Banyaknya dia bagi I. Ni aku beli. Labubu lagi. Aku beli semua Labubu. Semua kata Labubu. Yang ni untuk budak, bagi budak-budak lah. Ya, ada 6. Labubu. Sebabnya husband aku ramai gila ya anak buah. Anak buah ke anak saudara semualah. So aku beli banyak. Dan aku beli juga this one, Cartoon Melody Cinnamon Roll dengan Kuromi. Yes, ini dia segegel suka. Ini pun Labubu tertinggal. Next, ini ada 3 kotak. 3 kotak sampo raya eksklusif. Apakah dalamnya? Marilah aku tunjuk. Tada! This one, apa orang panggil? Estetik? Apa benda? Itulah. Sampo raya. Terbalik. Ya Allah. Sampo raya. Tapi dia tak ada tulisan raya. Dia corak-corak begini. Minimalis. Aku tak tahulah. Aku lupa lah apa nama benda ni. Corak itu aku lupa nama. Lepas tu aku buka yang ni lah. This one. Ya. Ini bunga-bunga. Bunga-bunga matahari. Ini ada tulis lah salam lebaran. Oh, semua salam lebaran. Baru aku perasan. Ini ada bunga-bunga. Dan the last one, yang ini. Ini aku suka. Sebabnya dia, macam kampung-kampung vibe raya gitu. So cantik. Ya Allah. Sukanya. Sukanya aku. Kalau korang nak beli, aku letak link je dekat bawah. So nanti boleh klik je lah. Aku borong semua ni untuk stok tahun ni. Kalau tak habis, bawa ke tahun depan. Next. Ini semua tinggal yang besar-besar je. Ini terpaksa campak ke tepi sekejap. Aku nak buka yang ini. Kotak Shopee. Apakah barangnya? Mana atas, mana bawah? Ini untuk puasa. Aku beli ayam coklat. Ya Allah. Dah lama teringin minum ni. Lepas tu aku cari dekat Eco Shop tak jumpa-jumpa. Aku belilah dekat Shopee.
Sebenarnya dekat Pasaraya ada je. Tapi aku tak beli kat Pasaraya. Aku beli kat shop. Dan aku beli ni. Carissa Chocolate Mint. Dua-dua coklat sebab aku suka coklat. Okay, kita buka parcel yang seterusnya. Allah, siapa ni? Nak mengemas ni sekejap lagi ni. Aku buka yang ni. Fifi. Ni barang untuk anak. Macam mana kotaknya ni? Akhirnya berjaya buka. Aku beli liquid cleanser. Ini untuk basuh botol susu dan juga breast pump pun boleh. Aku beli dua ya. Satu yang aku malas nak buka. Aku tunjuk macam ni je lah. Satu yang botol, satu lagi yang refill. Okey, aku beli dulu sebabnya satu nak letak rumah mak aku, satu lagi rumah mak tu lah. Macam biasa. Dua-dua rumah dah nak habis. So, belilah sekali untuk dua rumah. Dan aku beli tisu basah dari Fifi. Aku suka yang colour merah sebab dia tak ada bau. Aku tak suka benda yang ada bau-bau. Maksud aku macam tisu basah lah. Kalau ada bau aku tak suka. Okey, tinggal lagi dua parcel yang besar ya. Aku nak buka yang ini. Ini aku tahu apa dia. Ini adalah hadiah untuk anak buah aku. Tebal gila dia balut. Mana depan, awak ni depan. Ya. Kitchen place set. Tapi kotak dia dah kemek. So nanti nak balut tak berapa cantik lah. Aku tak buka kot. Sebabnya nanti macam susah aja nak masukkan balik. Dia ada banyak dalam dia. Dalam ni semua banyak. Last item. Ini yang paling berat sekali. Nampak kan? Aku malas nak ambil meja ke kursi. Sebabnya aku selesa duduk di bawah. Ini untuk anak. Restock. Aku dah ada anak kecil, benda ni wajib ada. Aku tak pernah try jenama ni. Selalu aku beli Purine. Memang favourite aku. Yang ini aku tak pernah try. Aku tengok ramai gila orang beli ni. Palm Soft. Murah gila. 10 paket dalam RM20 je. Kalau Purine tak dapat weh. Kita try tengok satu keping. Baunya bau macam air. Macam air pipe tu. Ketebalan dia okey. Cuma ya, dia punya tu potongan tak cantik. Dia sengit-sengit macam tu dia potong. Ketebalan okey. Dia punya kelembapan pun boleh lah. Okey lah. Banyak gila aku beli. Stok sebulan 2 macam tu. Okay guys, itu saja untuk video aku kali ni. Hope you guys enjoy and don't forget to subscribe. Kalau korang suka dengan video aku, korang subscribe lah. Buat aku lagi motivate untuk buat banyak lagi video untuk korang. Aku punya video biasa-biasa je. Aku tak adalah estetik or
luxury or fancy sangat. Aku biasa-biasa je. Kalau korang suka, korang subscribe, okay? See you again in my next video. Bye.